Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera you all semua. Okay, kali ni Anu nak bawa you all semua lihat rumah double story Okay, Anu sekarang berada di Damansara Damansara bukan Damansara KL, Damansara JB. Damansara JB apa? Damansara Alif. Rumah non bumi Okay, dia nak jual rumah ni fully furnish Harga siap fully furnish. Macam agak tak pernah sabar tau. Kalau tengok dia fully furnish, you all mesti terpegun punya. Dan berminat nak ambil rumah ni. Okay. Kalau masuk rumah ni, cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut, semua cuci je. Yang penting modal. Okay, ni sekitar rumah dia ni rumahnya. Right. Dia rumah unblock view Dia ngadap rumah orang, tengok rumah orang ni ngadap lain. Jadi, kalau ada tetamu datang boleh parking tak ganggu pada rumah depan rumah orang. Yang berdepangan dia, sebenarnya ada taman mainan. Right? Okay, jom. Kita kasih jalan masuk rumah ni. Rumah non bumi lot Right? Warga negara je lah boleh rumah ni, right, direction dia Southern West right. Okay, siapa beli rumah ni akan dapat sekali dengan buai dengan aircon. Aircon ada 5 aircon satu kat ruangan tamu. Lepas tu ada 4 bilik, 3 bilik air. Setiap bilik semua ada aircon dan ruangan tamu ada. Jom kita masuk. Alright. Ni kawasan rumah dia. Okay. You all kalau ambil rumah ni akan dapat percuma TV ni sekali. And big screen. Dengan set sofa. Right. Kipas sekali. Ni rak perhiasan. Dengan kursi ni sekali lah. Saiz rumah ni 22x75 sama dengan 1650. Ni meja makan, set meja makan. Sekali jalan. All in. Ni rak ni, rak sejadah. Rak barang-barang raya. Ni Xbox Toshiba sekali ni dapur Dapur ni sekira siap sekali lah. Kop dengan hood ni sekali dapat lah. Kira kasi clear lah. Saya cakap masuk rumah ni basuh, rasa kat cuci kaki, cuci tangan apa semua cuci je lah. Okay, jom kita tengok luar. Luar ni untuk sidai baju Okay. Ambil rumah ni akan dapat sekali mesin basuh ni Toshiba. Ni tempat sidai baju belakang ni Ni kawasan belakang Right. Jom kita tengok bilik tu. Bilik apa kita nak tengok? Okay. Yang kita tengok toilet. Buka lampu. Toilet cangkung sekarang dah tak ada toilet cangkung. Sekarang toilet duduk je. Okay. Untuk bilik bawah ni dia ada heater sekali Okay. Bilik ni tak ada lama-lama, bahaya. Okay, jom. Kita tengok bilik bawah. Okay, ni bilik bawah Okay, bilik bawah ni dah macam istana, babe. Jom kita buka lampu dia. Katil pun katil queen je. Tapi ni dah siap kelambu Ni kalau tamu-tamu datang boleh dudukkan bilik ni. Lena tidur Ni sekali lah siap. Tak siap baju-baju Dengan set furniture lah, fully furnish. Okay, jom kita naik atas. Kita tua rumah ni. Okay, sebelum kita naik atas, kita naik store. Ni store dia Ni nak kira all-in sekali lah. Nanti pandai-pandai lah nanti macam mana. Okay, jom kita naik atas.
Naik atas tak ada lift lah. Baru 2 tingkat. Yang nak buat lift boleh juga kalau model muat kan. Jom. Naik atas. Tengok hall atas. Okay, hall atas. Lapang. Tempat ada exercise. Tempat exercise. Dapat ni sekali package rumah ni dengan all in dengan ni sekali. Cuma kat kawasan sini lampu chandelier yang lampu antik lah. Tak ada aircon. Tapi ni bilik kedua. Bilik kedua ni ni katil queen juga lah. Katil queen. Dia ada aircon. Cuma aircon ni agak problem lah. Dia jual dia tak buat lah. Sampai rumah ni antara dia nak servis ke atau tukar yang lain, terpulang. Jom kita tengok belakang. Tapi kita tengok bilik sebelah dulu Okay, ni queen juga kata queen. Ni berserta dengan kabinet Ni rumput solid. Assalamualaikum. Ni perjalanan belakang. Jom. Kita tengok master bedroom. Ni master bedroom. Yang puati, babe. Siapa yang beli untuk malam pertama ni baru kahwin? Masya Allah. Ni set ada aircon, ada kipas. Ni aircon ni. Siapa di rumah ni berserta dengan senjait ni sekali pun boleh. Ni almari. Ni kabinet dia. Kita tengok depan Ni perjalanan depan. Kita tengok tandas. Tandas. Ni tandas. Ada heater. Alright. Agak nak tengok apa lagi. Rasanya ni saja kot. Tak ada pergi lain lah. Kita ronda sekali lagi lah. Tengok rumah ni Ketua balik. Okay, saya Anur jelaskan. Ni berserta dengan kursi tangan. Almari. Set king. Kabinet ni rumput solid. Ni set senam. Ada dumbbell sekali. Dengan tangga ni sekali Siapa dapat rumah ni dengan tangga ni sekali. Kalau pahal senang. Tengok balik. Bilik kedua atas. Ada katil queen. Ada almari. Bilik ketiga. Tu queen. Ada set solid. Ada almari. Ini tandas tadi. Jom kita tunggu balik. Set meja makan untuk 8 orang. Set barangan-barangan antik. Barangan dapur. Icebox. Kitchen cabinet. Dan table top sekali. Ni barang-barangan dia Dia owner angkat barang-barang yang diperlukan untuk dia lah. Dengan dia ada mesin basuh. Yang ni set sofa antik. TV.
aircon untuk ruang tamu Yeah. Okey. Dah tua satu rumah. Rumah ni non bumi lot. Saiz dia 22 kali 75. Harga dia, harga yang terbaik adalah harga 770 untuk fully furnished. Jadi berminat lagi hubungi Anur 0104471154. Kita jumpa video lain pula, rumah lain pula nanti insya-Allah Kepercayaan dan keyakinan anda matlamat kami. Kemahuan, impian, kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.